Selamat datang ke perbincangan mendalam kita hari ini. Anda dah kongsikan satu sumber yang menarik ni, sebuah kajian tentang macam mana cara penulisan ilmu hadis ni berkembang kan? Dari zaman awal sampailah kurun ke-10 Hijrah. Nampak macam satu perjalanan yang panjang betul ni ya? Memang panjang. Sumber ni kira macam peta lah. Dia tunjuk kita macam mana ulama-ulama hadis dulu berusaha keras nak catat, nak susun dan akhirnya nak bina satu kerangka teori untuk ilmu hadis ni. Ilmu ni kan penting tapi rumit juga. Betul. Jadi misi kita hari ni, kita nak bongkar sikitlah evolusi kaedah-kaedah ni. Macam mana dia berubah dari nota-nota yang mungkin berselerak sikit sampailah jadi satu sistem yang lebih tersusun, lebih mantap. Betul tu. Kita nak tengok macam mana cara penulisan tu berubah ikut zaman, siapa orang-orang penting kat sebalik semua ni, dan macam mana diorang cuba susun maklumat hadis yang macam lautan tu kan. Yang menariknya, kajian ni dia bezakan dua paksi utama kan? Ya, betul. Satu, kaedah nak sahkan hadis tu, nak pastikan dia sahih, aspek tauthik. Dan satu lagi kaedah nak faham dan nak guna hadis tu. Untuk hukum ke, untuk kehidupan ke, itu aspek tatbik atau hujiyah. Macam tu kan? Ya, tepat sekali. Pembezaan ni penting sangat. Kalau tak faham beza ni, susah sikit nak nampak perkembangan dia. Dia macam kerja forensik untuk sahkan bukti dengan kerja hakim untuk tafsir dan guna bukti tu. Faham perbandingan tu? Jadi, jom kita mulalah perjalanan kita ni. Kita tengok dari fasa paling awal dulu, sebelum munculnya karya khusus yang pertama oleh Imam Al-Ramui Hurmuzi. Okey. Jadi masa awal-awal ni, sebelum ada buku khusus pasal kaedah hadis, macam mana ulama' dulu bincang atau catat benda-benda penting ni semua? Takkan hilang macam tu je? Tak hilang. Cuma dia, macam mana nak cakap ya? Berselerak sikit. Kajian ni kata, masa awal tu, perbincangan pasal kaedah nilai hadis ke, adab meriwayat ke, cara nak faham ke, dia terselit dalam kitab-kitab lain. Oh, dalam kitab lain. Macam mana tu? Kita boleh jumpa sikit-sikit dalam kitab himpunan hadis, kitab riwayat tu lah. Lepas tu dalam kitab sejarah, tarikh, dalam kitab kritik perawi, jarh wa ta'dil. Malah dalam kitab usul fiqh pun ada. Jadi, dia belum jadi satu bidang ilmu yang tersusun cantik dengan bab-bab dia sendiri lagi masa tu. Tapi perbincangan tu memang dah ada lah ya. Cuma belum dikumpulkan elok-elok. Boleh kita tengok contoh awal dia dah? Macam mana rupa perbincangan tu? Boleh. Sumbernya ada sebut, kita boleh nampak ada dua aliran utama lah masa fasa awal ni. Aliran pertama, dia punya fokus tu memang kuat pada aspek pengesahan. Tautik tadi tu. Contoh paling jelas, mukadimah kitab Sahih Muslim. Pendahuluan dia tu. Imam Muslim wafat tahun 261 Hijrah kan? Mukadimah Sahih Muslim, apa yang Imam Muslim tekankan dekat situ? Dia banyak sentuh pasal prinsip asas kesahihan riwayat. Contohnya, dia tegas sangat wajib riwayat dari orang yang thiqah je, yang kita percaya. Kena tinggal perawi yang kita ragu atau tahu dia menipu. Penting tu. Lepas tu, dia tekankan pasal sanad rantaian perawi tu. Penting sangat sanad ni, sebahagian dari agama katanya. Dia bincang juga pasal kritik perawi, jarh wa ta'dil. Jadi fokus dia memang jelas lah. Nak pastikan riwayat tu sampai kat kita dengan cara yang betul, yang kukuh. Faham. Sama juga macam mukadimah kitab Al-Jarh wa Ta'dil oleh Ibnu Abi Hatim. Dia wafat 327 Hijrah. Dia kata kesahihan sunnah ni bergantung pada kritikan terhadap perawi. Dia siap susun peringkat-peringkat perawi tu lagi. Okey, jadi ini semua usaha nak pastikan sumber tu sahih lah kan? Macam mana pula dengan aliran kedua tadi? Aliran kedua ni, dia lebih fokus pada aplikasi dan kefahaman hadis. Aspek tatbik dan hujjiyah. Contoh paling terkenal, kitab Ar-Risalah oleh Imam Asy-Syafi'i. Wafat tahun 204 Hijrah. Ar-Risalah Imam Syafi'i. Itu memang karya besar kan? Ya, sangat besar. Dalam tu, Imam Syafi'i banyak bincang kedudukan sunnah. Sumber hukum kedua lepas Al-Quran. Macam mana sunnah ni jelaskan Quran atau lengkapkan Quran. Dan yang penting sangat, dia pertahankan kehujahan khabar ahad. Khabar ahad? Hadis yang perawi dia tak ramai tu kan? Betul. Yang tak sampai tahap mutawatir. Imam Syafi'i pertahankan yang khabar ahad ni pun dalil syarak yang sah. Jadi fokus dia lebih pada macam mana nak guna hadis sebagai sumber hukum. Menarik.
Jadi ada fokus pada sahkan, tautik, ada fokus pada guna, tatbiq hujiyah. Ada tak orang cuba gabungkan dua-dua ni awal-awal dulu? Adalah sikit-sikit, tapi belum sistematik sangat. Sumber ni sebut Risalah Imam Abu Dawud kepada penduduk Mekah. Disentuh sikit pasal pemilihan hadis dalam sunan dia, pasal kriteria perawi, tapi yang lagi menarik, Imam At-Tirmidhi dalam Ilal As-Saghir dia. Tirmidhi? Apa yang dia buat? Dia bukan setakat bincang pasal sanad, pasal perawi bermasalah, ilal, tapi dia kaitkan dengan amalan ahli fiqh. Dan dia mula perkenalkan definisi istilah penting macam hadis hasan, hadis gharib. Oh, Hasan dan Gharib tu ya? Yang selalu kita dengar tu. Ya, betul. Itu antara sumbangan awal Tirmidhi lah. Nampak macam langkah awal nak gabungkan semua dan nak bentuk istilah-istilah hadis. Okey, faham. Jadi fasa awal ni, benih-benih ilmu kaedah hadis ni dah ada, dah disemai dalam macam-macam kitab. Cuma belum jadi pokok yang besar lagi lah ya. Jom kita tengok fasa seterusnya. Masa bidang ni mula nampak bentuk sikit. Betul. Fasa seterusnya ni kira dari Imam Al-Ramah Hurmuzi sampailah Imam Ibnus Salah. Ini fasa konsolidasi, fasa pengumpulan dan perluasan. Titik mula yang penting, kitab Al-Muhaddith Al-Fasil, Baina Ar-Rawi wa Al-Wa'i. Karya Imam Al-Ramah Hurmuzi, wafat 360 Hijrah. Al-Muhaddith Al-Fasil. Inilah yang dikatakan kitab khusus pertama tu kan? Ya, inilah dia. Dia istimewa sebab dia kitab pertama yang ditulis khusus dan bebas pasal ilmu hadis. Tak menumpang dalam kitab lain dah. Jadi apa fokus utama kitab ni? Dah merangkumi semua ke masa ni? Belum lagi. Walaupun dia langkah besar, sumber kita kata fokus utama dia lebih pada adab dan kaedah tahammul wa ada'. Tahammul wa ada'. Maksudnya? Maksudnya cara terima hadis dan cara sampaikan hadis. Jadi kitab ni banyak cakap pasal etika orang belajar hadis, etika perawi, cara tulis hadis, ada sikit pasal kenal perawi, ilmu rijal, pasal hadis bermasalah, mu'allal, tapi lebih kepada aspek praktikal lah. Baik, jadi lepas langkah pertama Al-Ramah Hurmuzi ni, macam mana pula perkembangannya? Siapa lagi tokoh yang kembangkan lagi bidang ni? Lepas dia, baru muncul karya yang lagi lengkap, yang cuba nak rangkum banyak cabang ilmu hadis. Antara yang penting disebut dalam sumber ni, Imam Al-Hakim An-Naisaburi, wafat 405 Hijrah. Kitab dia, Ma'rifat Ulum Al-Hadis. Ma'rifat Ulum Al-Hadis. Apa yang beza dengan kitab Al-Ramah Hurmuzi tadi? Yang ni lagi luas skop dia, macam satu lonjakan besar. Al-Hakim dah mula petakan bidang ni. Dia bincang macam-macam jenis ilmu hadis. Contohnya, jenis hadis ikut sanad, musnad, mursal, mauquf, ikut status, sahih, sakim, tak sahih, syaz, ganjil. Dia sentuh pasal kritik perawi, jarh wa ta'dil, biografi perawi, malah pasal faham hadis, fiqhul hadis pun ada. Wah, nampak macam usaha awal nak buat peta lengkap ilmu hadis ni ya. Siapa lagi yang sumbangannya besar masa era ni? Tokoh yang sangat-sangat berpengaruh, kira macam penyusun sistem, era ni lah, ialah Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, wafat 463 Hijrah. Dia tulis banyak kitab penting, antaranya Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Yang ni mendalam betul pasal seluk-beluk periwayatan, terutama bab kritik perawi, jarh wa ta'dil dan syarat terima riwayat. Al-Kifayah itu pun kitab masyhur juga kan? Ya, sangat masyhur. Lepas tu ada lagi satu, Al-Jami' li Akhlaq Ar-Rawi wa Adabis Sami. Yang ni fokus pasal etika aja. Etika pengkaji hadis, etika perawi hadis. Sumbangan Al-Khatib ni dalam mantapkan kaedah jarh wa ta'dil dan ilmu rijal, ilmu biografi perawi memang besar. Ulama lepas dia semua akui. Nampaknya Al-Khatib ni penting betul dalam bina asas kaedah tu ya. Ada tak ulama lain yang fokus dia lain sikit masa ni? Ada juga. Contohnya, Qadi Iyad, wafat 544H. Dalam kitab dia, Al-Ilma, dia lebih fokus pada aspek praktikal tahammul wa ada' tadi tu. Macam Al-Ramah Hurmuzi jugalah. Lepas tu, kita nampak pengaruh mazhab dah mulai ada sikit. Ibnu Abdul Bar, wafat 463H, dia tokoh Maliki. Jadi dia bawa pandangan mazhab Maliki dalam perbincangan hadis mursal contohnya. Oh, ada kaitan dengan mazhab juga ya? Ada. Macam Imam Al-Baihaqi juga, wafat 458H. Dia ulama Syafi'i. Dalam pendahuluan kitab-kitab dia, dia selalu kaitkan perbincangan hadis dengan prinsip usul fiqh mazhab Syafi'i.
Jadi dekat hujung era ni, sebelum kita masuk zaman Ibnu Al-Salah, apa gambaran besar bidang ilmu hadis ni? Dah tersusun elok ke? Gambaran dia, bidang-bidang utama tu dah mula nampak lebih jelas lah. Sumber ini simpulkan ada 4 cabang utama yang dah makin mantap. 1. Kaedah terima dan sampaikan hadis, tahammul wa ada'. 2. Ilmu kritik perawi, jarh wa ta'dil. 3. Ilmu biografi perawi, ilmu rijal. 4. Ilmu faham hadis, fiqh al-hadis. 4 cabang utama? Ya. Ada satu lagi cabang penting, iaitu klasifikasi dan istilah hadis mustalahatul muhaddisin. Yang ni pun makin berkembang dalam kitab Al-Hakim, Al-Khatib. Tapi dia belum jadi fokus utama lagi. Masih bercampur dengan perbincangan lain. Belum tersusun rapi sebagai satu bahagian khusus. Baik, ini membawa kita ke satu lagi nama besar, titik perubahan penting ni, Imam Ibnu Al-Salah. Wafat 643 Hijrah, kitab dia yang sangat terkenal, Muqaddimah Ibnu Salah. Ada juga orang panggil Ma'rifat Anwa' Ilmul Hadis. Apa yang buat kitab ni istimewa sangat sampai jadi begitu berpengaruh? Muqaddimah Ibnu Al-Salah ni kira macam kemuncak lah. Dia sintesis semua perkembangan ilmu hadis sampai zaman dia. Dia sangat lengkap. Sumber kajian ni kata dia macam ensiklopedia ilmu hadis. Dia senaraikan lebih kurang 65 jenis nau ilmu berkaitan hadis. 65 jenis? Banyaknya. Memang banyak. Dia rangkum semua 5 bidang utama yang kita sebut tadi tu. Istilah, mustalahat, macam definisi sahih, hasan, dhaif, mursal, mudallas, macam-macam lagi lah. Kaedah riwayat, tahammul wa ada', kritik perawi, jarh wa ta'dil, biografi perawi, ilmu rijal, dan ada sikit juga pasal faham hadis, fiqh al-hadis. Macam mana dia susun 65 jenis tu? Adakah dia ada struktur yang logik ke macam mana? Dia cuba susun ikut topik yang dekat-dekat. Tapi susunan dia tu lebih macam senarai topik lah, bukan satu kerangka teori yang kemas sangat. Sebab tu ada orang kritik sikit, kata susunan dia kadang-kadang macam kurang sistematik. Ada topik berkaitan tapi letak jauh-jauh. Ada ulang sikit-sikit. Oh, ada kritikan juga ya? Ada. Tapi walaupun macam tu, sebab dia lengkap sangat, kitab ni jadi rujukan asas. Jadi titik tolak utama untuk hampir semua penulisan dalam bidang mustalah hadis lepas tu. Dia macam dah bekukan bidang ni dalam bentuk macam tu. Jadi lepas Ibn Al-Salah, adakah semua orang ikut je apa dia tulis? Atau ada lagi perkembangan, inovasi baru? Statik macam tu. Lepas Ibn Al-Salah, kita boleh nampak beberapa trend menarik yang sumber ni jelaskan. Pertama, memang ramai ulama' yang sambung kerja atas asas kitab Ibn Al-Salah ni. Ada yang ringkaskan, macam Imam An-Nawawi buat dalam kitab Al-Taqrib. Kitab ni popular sangat. At-Taqrib tu ringkasan Muqaddimah lah ya? Ya, ringkasan yang padat. Lepas tu ada yang syarahkan Muqaddimah tu, kasih ulasan panjang lebar. Ada juga yang susun balik dalam bentuk nazam, syair, senang nak hafal. Macam Imam Al-Iraqi buat dalam Alfiyah dia. Itu usaha nak mantapkan dan sebarkan lagi ilmu yang Ibn As-Salah dah kumpulkan. Itu dari segi nak teruskan legasi dia lah. Macam mana pula dengan kritikan atau usaha nak buat pembaharuan? Ini trend kedua yang menarik. Muncul tradisi tulis nukat. Nukat dia macam nota-nota kritis. Atau penjelasan lanjut pasal Muqaddimah Ibn Al-Salah. Tokoh macam Al-Zarkashi, lagi-lagi Ibn Hajar Al-Ashqalani, diorang tulis nukat ni. Diorang kritik sikit, perhalusi atau tambah baik pandangan Ibn Al-Salah. Jadi ada perbincangan kritis jugalah ya, bukan ikut je. Ya, menunjukkan ilmu ni hidup, bukan setakat ikut. Lepas tu, trend ketiga. Yang ni penting untuk perbincangan kita pasal evolusi struktur ni. Ada usaha dari setengah ulama' nak susun semula semua bahan ilmu hadis ni dengan logik yang lain, yang lebih sistematik dari susunan Ibn Al-Salah. Sebelum kita tengok usaha susun semula tu, ada tak perubahan lain dari segi fokus ke, pengaruh mazhab ke, lepas Ibn Al-Salah? Ada 2 benda yang sumber ni sebut. Pertama, kebanyakan penulis mustalah hadis yang terkenal lepas Ibn As-Salah macam An-Nawawi, Al-Iraqi, Ibn Hajar, As-Suyuti, diorang ni semua mazhab Syafi'i. Jadi, secara tak langsung, pandangan mazhab Syafi'i jadi agak dominan dalam kitab-kitab mustalah ni. Oh, okey. Kedua, dari segi fokus, penekanan makin kuat pada aspek tauthik, terutama bidang mustalahat, istilah dan klasifikasi, dan jarah wa ta'dil.
Manakala aspek tatbiq atau fiqh hadis dan perbincangan pasal hujjah, keautoritian hadis, makin kurang diberi perhatian dalam kitab khusus ilmu hadis ni. Kenapa jadi macam tu? Sebab orang anggap benda tu dah banyak dibincangkan dalam bidang usul fiqh. Jadi macam ada pemisahan sikitlah antara bidang tu. Ini satu perkembangan yang menarik, pemisahan fokus tu. Okey, sekarang kita balik pada usaha nak susun semula struktur ilmu hadis tadi. Siapa yang cuba bagi kerangka baru? Kenapa diorang rasa perlu buat macam tu? Nampaknya, sebab utama diorang nak bina satu kerangka teori yang lebih padu, lebih logik. Bukan setakat senarai 65 jenis tu. Nak kaitkan topik yang berkaitan tu dengan lebih kemas. Sumber ni highlight beberapa usaha penting. Contohnya, Ibn Daqiqil Aid, wafat 702H. Dalam kitab dia Al-Ikhtilah, Ibn Daqiq Al-Aid. Apa yang dia buat? dia cuba kumpulkan jenis-jenis ilmu hadis tu jadi 9 bab utama je. Bab pertama khusus pasal istilah utama macam sahih, hasan, daif. Ini dah nampak macam langkah ke arah struktur yang lebih teoretikal. 9 bab je. Dari 65, itu memang satu perubahan besar. Siapa lagi yang buat perubahan struktur macam ni? Yang paling berpengaruh mungkin Ibn Hajar Al-Asqalani lah, wafat 852H. Dalam karya dia yang kecil tapi padat tu, Nukhbatul Al-Fikar, dan syarah dia Nuzhat An-Nazar. Kajian ni kata karya Ibn Hajar ni macam revolusi dari segi struktur logik. Dia tak senaraikan jenis-jenis. Sebaliknya dia bina macam peta minda atau flowchart. Flowchart, macam mana tu? Boleh jelaskan sikit? Ibn Hajar mula dengan soalan asas. Hadis ni sampai kat kita melalui ramai perawi, mutawatir ke, sikit je, ahad. Kalau ahad, dia diterima makbul ke ditolak mardud. Kalau makbul, dia sahih ke hasan. Lepas tu baru dia perincikan isu-isu berkaitan. Oh. Kalau mardud pula, apa sebab dia ditolak? Sebab ada cacat kat sanad ke? Macam sanad terputus, munqati', mu'dal, mursal. Atau sebab ada kritikan kat perawi itu sendiri. Dia senaraikan 10 sebab kritik perawi. 5 pasal keadilan adalah 5 pasal ketepatan hafalan, dab. Wah, itu memang nampak macam cara fikir yang sangat sistematik kan? Berbanding dengan senarai Ibnu As-Salah tadi. Betul. Struktur dia sangat logik, sangat kemas. Dan fokus dia memang kuat pada mustalahat, istilah, untuk klasifikasi hadis ikut kesahihan dia. Ada lagi tak percubaan lain yang penting? Sumber ni sebut juga Al-Kafiyaji, wafat 879H. Dia ulama Hanafi. Dalam kitab ringkas dia, Al-Mukhtasar, dia secara khusus letak satu bab pasal hujah. Pasal sejauh mana pelbagai jenis hadis ni boleh jadi hujah. Ini penting sebab dia mula angkat hujah ni sebagai satu bahagian teori dalam ilmu hadis tu sendiri. Okey. Lepas tu, Abdul Haq Ad-Dikhlawi, wafat 1052H. Dia pun nampak macam gabungkan perbincangan hujah dan isu pecanggahan riwayat, mukhalafah, dalam struktur penulisan dia. Jadi, nampaknya perjalanan ilmu ni memang tunjukkan satu evolusi yang jelas lah ya. Dari sekadar senarai jenis ilmu, sampailah ada usaha nak buat pengelompokan yang lebih berstruktur berasaskan satu kerangka teori yang lebih mantap. Tepat sekali. Dan sebagai rumusan untuk semua perbincangan kita ni, penulis sumber yang anda kongsi ni, dia cuba sintesiskan semua perkembangan sejarah yang panjang ni. Dia cadangkan satu struktur atau pembahagian ilmu hadis kepada 6 kategori utama. Cuba gabungkan semua pandangan dari evolusi ni. 6 kategori utama. Apa dia kategori tu? Okey, yang pertama, kaedah tahammul wa ada. Cara terima dan sampaikan hadis. Kedua, ilmu rijal. Pengenalan perawi. Ketiga, ilmu jarwah ta'dil, kritik dan nilai perawi. Keempat, ilmu mustalahan hadis, istilah dan klasifikasi hadis, termasuklah mutawatir, ahad, makbul, mardud, semua tu. Itu 4 yang pertama. Nampak macam semua ni bawah payung pengesahan riwayat lah kan? Macam mana dengan 2 lagi? Betul. Menurut penulis sumber ni, 4 kategori pertama inilah yang membentuk teori besar, teori tauthik atau pengesahan riwayat. Kategori kelima ialah kaedah berkaitan hujiyah, keautoritian hadis. Bincang darjat kehujahan pelbagai jenis hadis tu. Yang ni membentuk teori hujiyah. Teori hujiyah. Okey, yang keenam. Yang keenam, fiqh al-hadis. Kefahaman dan aplikasi hadis. Macam mana nak faham teks hadis, nak selesaikan kalau ada percanggahan, nak tahu sebab hadis tu keluar, nak keluarkan hukum dari hadis. Yang ni pula membentuk teori faham atau kefahaman.
Dan nampaknya penulis ni tekan juga pentingnya nak gabungkan ilmu hadis ni, terutama teori faham tu, dengan ilmu usul fiqh kan, supaya faham betul-betul. Ya, dia nampak dua bidang ni saling melengkapi. Kajian ni macam ada luahkan sikit kebimbangan lah. Sebab pemisahan yang agak ketara antara dua bidang ni, terutama bila aspek fiqh al-hadis makin kurang dalam kitab mustalah, serah bulat-bulat pada usul fiqh, takut nanti jadi jurang pemahaman antara pakar hadis dengan pakar fiqh. Atau kita jadi kurang tepat faham cara nak amalkan sunnah tu sendiri. Jadi dia cadang, kena ada gabungan yang lebih baik. Jadi, daripada catatan yang mungkin tak berapa tersusun masa awal-awal tu, kita dah tengok satu perjalanan ilmu yang hebat betul. Selama berabad-abad ni ulama hadis bukan setakat kumpul dan jaga hadis je, tapi diorang bina sistem, bina kaedah yang canggih untuk susun, kategori, sahkan dan akhirnya faham warisan penting ni. Bukan setakat senarai peraturan je, tapi satu bidang ilmu yang hidup, dinamik, penuh dengan perbahasan dan inovasi. Sehenak struktur semula oleh Ibnu Daqiq al-Aid, Ibnu Hajar, semua ni tunjuk betapa gigihnya usaha nak bina struktur ilmu ni. Ia ingatkan kita lah, di sebalik semua kaedah yang kita rasa macam dah tetap hari ini, ada sejarah panjang penyusunan, perdebatan, penambahbaikan oleh ulama dulu. Dan sebagai satu soalan akhir lah untuk anda renungkan lepas kita bincang panjang ni, Kenapa agaknya pemisahan antara kaedah pengesahan taufik mustalahat dengan kaedah pemahaman dan aplikasi faham hujjah fiqh al-hadis ni jadi makin ketara, terutama lepas zaman Ibnu Al-Salah macam yang sumber kita sebut tadi? Adakah sebab pengkhususan ilmu je atau ada faktor lain? Dan lagi penting, apa kesan pemisahan ni kalau adalah pada cara kita hari ni mendekati, memahami dan mengamalkan sunnah dalam hidup kita? Soalan yang menarik tu. Untuk kita fikirkan bersama lah ya pasal kesinambungan ilmu ni dan relevannya untuk kita sekarang. Terima kasih banyak sebab ikuti kupasan kita kali ni berdasarkan sumber yang anda kongsi tadi. Sama-sama. Jumpa lagi dalam penerokaan kita yang seterusnya.